Imam Ghazali sebut, dosa-dosa yang kita buat ini, kalaulah tidak diminta ampun kepada Allah, itulah yang akan menghalang kita daripada mengingati Allah. Dosa-dosa inilah yang menghalang kita daripada qiyamul lail. Dosa-dosa ini juga, kata Imam Hasan Al-Basri, dosa-dosa kamu yang kamu lakukan dan tidak kamu minta ampun pada Allah, yang akan mengikat diri kamu hatta tamut, sampai kamu mati. Takkanlah tuan-tuan 60 tahun kita hidup, ujung hidup kita dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Allah ruginya. Takkanlah 60 tahun hidup, susah payah kita hidup atas muka bumi ini, endingnya bila ditanya ma rabbuka oleh malakul yang diarahkan untuk menanyakan kepada kita, malaikat-malaikat, bila ditanya ma rabbuka, terdiam, kita tak mampu jawab. Dihentak dahi ini dengan cemeti panas yang dipegang oleh malakul azab, terjun sampai ke perut bumi yang paling dalam. Kum, kata malaikat, naik kamu semula. Setelah hancur tulang belulang kita, dihentak oleh malaikat. Diulang baik soalan, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? 60 tahun hidup tak boleh nak jawab, kerana Allah Ta'ala tak izin. Kerana kita sombong atas muka bumi ini, tak pernah minta ampun pada Allah Ta'ala. Maka malaikat pun dah fed up, tak mahu meneruskan lagi soalan. Maka terpampanglah keazaban, kepedihan, keparahan, azab barzah kepada manusia yang tak mampu menjawab. Dirapatkan tanah kuburnya sehingga bertemu tulang belulangnya. Dikeluarkan binatang-binatang yang hina dan berbisa untuk memamah jasad-jasadnya. Dihentak daripada tanah di atas, terjun ke perut bumi yang ke bawah. Diazab sehingga tidak ada satu saat pun tersisa tanpa diazab oleh malakul azab. Hatta yaumul qiyamah, menjadi orang yang paling sibuk di alam barzah sambil menjerit kepada Allah seperti yang Allah rakam dalam Al-Quran. Qala rabbirji'un, ya Allah, kami nak balik, tolonglah ya Allah, kami nak balik ya Allah, tolong, kami tak tahan ya Allah, kami tak tahan ya Allah. Itu sebab kata Imam Ghazali, kita ni tuan-tuan kena sedar diri. Itu ayat yang dibagi itu untuk kita berfikir.